Tolong jangan buat flushing aircon jika dua perkara ini anda tak lakukan. Tengok video sampai habis untuk elak kerosakan lebih teruk. Salam satu Malaysia, selamat kembali bertugas selepas seminggu beraya di kampung. Perjalanan jauh, jam teruk dan cuaca panas memang mencabar. Ramai alami aircon kereta sekejap sejuk, sekejap panas. Jalan lama terus tak sejuk. Cuma angin blower kuat walaupun dah set maksimum. Bila berhenti rehat di R&R, aircon jadi sejuk semula. Tapi lepas beberapa minit sambung jalan, mula panas balik seperti biasa. Jika alami situasi ini, jangan terus buat flushing. Buat pemeriksaan awal dahulu untuk pastikan sistem aircon tidak tersumbat. Banyak kes berlaku, lepas flushing kompresor terus rosak. Ini sebab tekanan tidak stabil dan sistem mungkin sudah tersumbat. Jika aircon kurang sejuk atau langsung tak sejuk, cepat ke bengkel. Pemeriksaan awal boleh elak kos rosak yang lebih besar. Di GM Car Medical Center, kami tawarkan pemeriksaan visual percuma. Lokasi Kampung Jawa Klang, operasi Sabtu hingga Khamis. Waktu operasi dari jam 10 pagi hingga 6 petang, Jumaat cuti. Nak tahu cara kami kesan sistem tersumbat? Boleh PM untuk slot. Bagi pelanggan luar kawasan, digalakkan booking slot terlebih dahulu. Bimbang parking penuh dan urusan anda lebih cepat dan lebih teratur.